Okey, hari ni kita akan belajar kata ganda, tapi persoalan
menekan dan menerima imbuhan sama ada di hadapan, belakang atau kedua-duanya. Tujuannya adalah untuk memberikan maksud tertentu seperti perbuatan yang berulang atau melibatkan ramai orang. Contohnya berlari-lari, bersalam-salaman, bercakap-cakap. Okey, baik, terima kasih Lina. Jadi cikgu nak tanya, kat mana imbuhan tu? Ber. Okey, seterusnya Mimi. Yang ketiga, kata ganda majmuk, iaitu pengulangan yang melibatkan kata majmuk, gabungan dua perkataan. Tujuannya untuk menyatakan bilangan yang banyak atau menunjukkan perbuatan yang diulang. Contoh, anak-anak kapal, semua pekerja di atas kapal. Kereta api menunjukkan banyak kereta api. Yang ketiga, lipat-lipat baju menunjukkan perbuatan melipat baju yang berulang kali. Okey, Mimi, cikgu nak tanya, macam mana kita nak tahu tu kata ganda? Kata ganda majmuk. Lipat dengan baju. Apa perbezaan dengan yang sebelum-sebelum ni? Tadi ada imbuhan. Okey, betul. Yang majmuk dia tak ada imbuhan. Ada imbuhan. Okey. Nuri, boleh duduk. Mimi, terima kasih. Kita ada 3 kata ganda penuh, kata ganda berimbuhan, kata ganda majmuk. Kalau cikgu kata berlari-lari, tu kata ganda apa? Imbuhan sebab ada ber. Okey, betul. Nampaknya awak semua dah faham kan? Faham. Jadi kita akan buat satu aktiviti. Yeay. Okey, semua dah sedia? Bersedia. Awak pernah main playground? Tak pernah, cikgu. Pernah. Okey, ni semua ada Nuri, Faika Sarah, Mimi, Zaya, Lina. Tapi sebelum tu, aktiviti hari ni sebenarnya berkumpulan. Boleh masuk? Boleh. Ada tetangga ke? Ya, kami dari tanda cikgu. Minta maaf, cikgu. Okey, cikgu nak bagikan kumpulan. Jadi pada hari ni, ramai yang cuti Christmas dan tak cukup orang. Jadi kita buat 2 kumpulan. Okey. Okey, boleh tutup mata. Dan pick up satu. Okey. Cikgu dah sampai. Belum lagi ya? Sabarlah. On the way. Cikgu mana cikgu? Dalam perjalanan Cikgu dah boleh buka mata tak nampak. Belum lagi ya? Takut ya gelap eh? Ya. Gelap eh? Takut. Cikgu. Okey. Satu je ada. Okey. Lah. Semua boleh buka. Buka mata. Ada 2 warna. Warna yang sama tu adalah satu kumpulan, selebihnya 3. Boleh 2 kumpulan tu? Boleh. Okey. Cikgu sediakan banyak. Rupanya hari ni tak ramai orang je. Siap, cikgu. Kami cuti, cikgu. Cuti Christmas. Harap ada hadiah untuk saya. Ya orang kalangan juga ya cikgu. Bahagia ikut nombor dekat hadapan. Contohnya 1 siapa? Nuri Awati. Yang ni. Nombor 3 ni. Kasih cikgu. Aku beli. Okey, semua dah dapat eh? Satu tugas setiap seorang. Ni kita bagi cue card. Awak pernah main tak? Tak Ini kali pertama lah. Sebelum kita main, cikgu nak terangkan sikit macam mana awak nak bagi jawapan nanti. Jadi dekat kertas awak tu, apa awak dapat? Ada macam kod kan? Ada kotak kotak. Ada kotak. Lepas tu dia ada apa lagi? ABC. Jadi ABC itulah penentu jawapan awak. Cara untuk awak nak bagi jawapan kat cikgu nanti, jawapan yang awak nak buat tu kena atas. Contohnya A. Oh, Ya, awak memang kena flip banyak, pusing. Contoh jawapan C. So, awak letak C kat atas. Kalau dah tak baca soalan, jawapan dia D. Pusingkan dia. D di atas. Okey, semua jelas? Jelas. Jelas. Okey, cikgu buka sekejap.
saya. Asyik menguap je daripada tadi. Cikgu start. Cikgu, saya tanya, ni kerja kumpulan ke individu? Awak boleh bincang dalam kumpulan, tapi saya akan sembang soalan individu. Oh. Okey, boleh nampak soalan di hadapan? Boleh. Oh. Tak Awak duduk dalam kumpulan kau belum lagi ya? murid tu, cikgu. Aku bersembang je. Tak lalu. Tak boleh. Oh, boleh banyak main Saya bukan tu. Tak pakai lagi cikgu. Tak pakai. Awak dia pergi camping ke? Camping sama-sama eh? Yeay. Aku belanja. Awak dapat soalan kat depan dan jawapan. Jadi lepas awak dah tahu nak tahu jawapan apa, awak letak tunjuk kat saya. Saya scan. Okey. Saya impas. Okey. Baik cikgu. Boleh bincang nama kumpulan. Oh, kumpulan. Okey, cuba bagi nama kumpulan awak apa? Awak nak satu ke dua? Nama nak nama. Okey, nama. Okey. Saya nak nama Capybara. Capybara. Tulip cikgu. Tulip. Okey. Tulip dah. Ni. Dah. Dah siap. Okey, boleh tunjuk. Capybara cikgu. Capybara. Okey, dah. Okey. Soalan yang kedua. Laju ya awak semua. Soalan seterusnya. Dah cikgu. Nampaknya kumpulan tulis sangat laju ya. Bukan ada sebelah kita ni. Okey, dah kan betul eh? Okey. Soalan seterusnya. Tak ada sound. Ya cikgu. Okey, kumpulan tulis. Okey. Dah okey, Capybara. Okey. Boleh bincang kumpulan. Kami dulu cikgu. Oh, okey. Okey. Soalan seterusnya. Ayat berikut merupakan yang mengandungi kata-kata jenis apa? Huruf Ya, cikgu. berkumpul, berkumpul. Boleh tu lambat lah. Jangan gaduh. Yang manakah kata ganda majmuk? Ya cikgu. Dah ke kumpulan tanpa bincang dulu? Okey. Soalan seterusnya. Yang manakah menggunakan kata ganda berlian? Ya, cikgu. Okey. Soalan yang 9. Pilih ayat menggunakan kata ganda penuh. Ya cikgu. Laju ya. Tak apa, ada bil. Kita tak ada batasan. Okey, soalan seterusnya, soalan terakhir. Aktiviti silam budaya. Saya dah.
manipulasi jawapan. Soalan terakhir memang agak sukar ya.
perpustakaan di sekolah. Okey, betul tak semua? Betul. Kata ganda apa tadi? Rakan-rakan. Fokus ya. Ni Okey. guru ni gelak dekat nama. Okey, Sri siapa? Lina ke Sarah? Lina. Lini je. Okey. Saya dapat kata ganda perimbuhan, menghulur-hulurkan. Ayat saya, dia menghulur-hulurkan bantuan kepada orang kampungnya. Okey, betul tak semua? Betul. Kata ganda apa tadi? Perimbuhan. Apa tu? Menghulur-hulurkan. Cikgu cuba je. Ni dia memang cikgu. Ni saya dengan dia jawab dah. Okey, okey. Yang terakhir Sarah. Saya perkataan berhulur-huluran. Kata ganda berimbuhan. Ayat saya. Pada hari raya, Nurin akan berhulur-huluran di wadah masakan raya kepada jirannya. Panjangnya ayat. Okey, betul. Okey, cuba kata untuk Sarah. Betul. Nanti konteks pengururan tu awak kena tengok balik. Mungkin balik nanti awak boleh kaji di kamus ke. Pengururan ni sesuai betul perkataan salaman. Baik cikgu. Berhulur-huluran di sana. Itu salah cikgu. Betul. Saya tengok konteks. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Sarah. Awak ambil kentek mak awak ke? Masya Allah cikgu. Oh, saya. Cikgu tu gelas lah cikgu. Oh, salah. Maaflah ya, cikgu nampak tadi. Okey, semua boleh datang ke hadapan. Sebenarnya awak kena ampaikannya. Tapi cikgu terlupa nak bawa lebih. Jadi awak masukkan dalam ni. Masuk baju. Okey, boleh setiap seorang boleh datang ke hadapan. Lebih cepat. Saya dulu sebab saya pakai cemerlang. Boleh dulu. Cemerlang banyak bercakap. Nak cakap tu ya? Saya nak suruh A ya, dapat BM nanti. Oh, Betul. Ya. Cepatlah Nurin duduk. Oh, keluar duduk. Kau ni nakal Nurin. Kau ni nakal. Betul. Dan cikgu dia gelapkan ayat saya. Letak. Kenapa boleh tak tahu? Ayat. Oh, ayat. Saya dengar ayam. Ayam? Ayam. Apa kata nak ini? Wah, cikgu nak Stop kita taking meeting notes and let QuickUp AI Notepaker do it for Oh, you. tak It'll tengok. allow you to focus on your meetings. Terima kasih. Wow. Sebelum kita akhiri dah akan cuti nanti kan ya? Ya, betul. Jadi awak akan satu kertas dan tulis refleksi apa belajar ini, apa awak rasa. Siapa yang dah siap boleh masukkan dalam kotak soalan hati. Boleh kita bersama. soalan hati. Kena ada aku cikgu dalam refleksi. Apa